Kau selalu nampak kuatnya seorang mak tu. Tapi jarang kau tahu apa benda yang mak kau sembunyikan berbenarnya. Seorang mak ni bro, kalau dia tak betul-betul lapar, dia takkan minta duit anak. Dia sanggup tahan je, asalkan anak dia dapat makan dulu. Kalau dia dah sebut dia sakit, tu maknanya dia memang dah tak larat berbenar dah. Sebab sebelum tu, dia dah lama diam, tanggung sorang-sorang je. Selagi ada kudrat, mak tetap buat kak. Anak dengar kata ke tak, dia tetap jalan. Sebab bagi dia, tu tanggungjawab, bukannya beban pun. Mak ni, dia buat semua tak ada bunyi. Tak minta terima kasih, tak minta puji pun. Cukup dia nampak anak dia okey, dia pun dah senang hati. Tapi bro, takkanlah dari ramai-ramai anak, tak ada seorang pun boleh fikir lebih sikit untuk mak dia. Benda senang je sebenarnya. Mak bukannya minta banyak, cuma nak anak dia peka sikit je. Tengok, dengar, fahamkan. Jangan sampai dah terlambat baru nak nyesal. Selagi mak ada ni, selagi tu kita orang ada peluang. Jangan tunggu dia diam terus, baru kita nak terhegeh-hegeh nak sedar. Kalau kau masih ada mak, hargailah dia hari ni. Jangan tunggu esok, belum tentu sempat.